bangsa, merusak minda, hancur harapan, dahului dadah sepanjang masa agar hidup kekal keamanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Orkidamia binti Waskanasya, wartawan cilik TVPSS anda pada hari ini. Hari ini telah berlangsung ceramah anti dadah peringkat sekolah yang bertujuan memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya najis dadah. Program ini disertai oleh semua murid dan guru dengan penuh bersemangat. Penceramah yang diundang khas daripada bahagian siasatan jenayah IPD Kulai telah menyampaikan ceramah yang penuh berinformasi. Guru besar turut menyeru agar semua warga sekolah menjauhi dadah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kempen ini diharap dapat melahirkan generasi bebas dadah dan menjadi contoh kepada masyarakat. Ingatlah, hidup sejahtera tanpa dadah. Sekarang, ayo sama-sama kita saksikan sorotan aktiviti pada hari ini. Jom! Tapi tak banyak. Anak muda harapan bangsa, usaha terjerat tipu hela. Ialah belajar campai cita, negara makmur bebas dadah. Alhamdulillah, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat dalam penjajakan aktiviti pada kali ini. Semoga episod pada hari ini akan memberikan inspirasi dan ilham kepada semua yang untuk melakukan yang terbaik dalam setiap perkara. Sekian dahulu untuk episod pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelbagai episod menarik yang akan datang. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk membaca dan belajar rajin-rajin ya kawan-kawan. Jumpa lagi. Bye. #SKTK Cemerlang. #TVPSS SKTK anda. Wadah informasi.